Sheep Sanctuary, Kia Farm. Let's go, let's go. Kakak bagi kakak. Banyak lagi kat bawah. Dah. Kambing ikut dia lah. Ada? Jom. Tu. Hai, jinaknya. Kambing ikut. Itu. Video dengan gambar. Takutlah nantilah. Awak buatlah. Kambing kat sini jinak-jinak. Ada baby lah. Ada baby. Kawan Mina. Mina nampak tak? Black alpaka. Tu alpaka apakah? Bagi. Oh pandai. Nah. Oh. Kakak bagi. Mami takut. Sayang, tolong. Apa? Oh la. Kotak ke? Sekejap. Kakak kita lepas kotak. Kotak makanan dia. Dah jom kita pegang alpaka jom. Ni alpaka. Kakak, alpaka. Dia pun bulu macam kambing. Jinak you all. Okay. Ada alpaka. Mami. Apakah? Ya, hujan lah ya. Jom, naik. Kat area Kia Farm, baru balik daripada Sheep Sanctuary. Tadi hujan. Jadi kita baru tahu dekat sini ada food court. Dalam Kia Farm ni ada tempat makanan halal. Banyak stall-stall. Ni tengah makan aiskrim strawberry RM2 je. Nah, yang bagi ayah. Sempatlah nak rakam pemandangan dalam pasar Kia Farm. Actually macam-macam lah jual kat sini makanan-makanan viral. Jagung susu, strawberry, borong murah, barang-barang souvenir. Ada jagung manis, dessert, avocado, strawberry. Kita dah borong dulu, dapat harga murah. Asparagus, bunga-bunga. Ubi manis pun ada. Tadi ada jual yang dah siap goreng bulat-bulat. Ubi manis, ubi purple dengan ubi orange. Oh mak kau sayang. Dah. Cari barang-barang souvenir. Ni ada ubi manis. Try, kenyang lah. Nantilah. Berbulat ubi. Nak rasa? Okey. Kita try. Beli. Sedap. Boleh. Rasa apa? Ubi rebus, ubi garing. Ni pun ubi ni pun sedap, ubi manis. Jagung cup. Jagung putih tu sedap tau. Jagung susu nama dia. Sedap. Dia pau kita apa? Gula-gula strawberry. Satu ikat. Nasib baik murah RM2 aja.